Nama saya Muhammad Nafis Nazhan bin Muhammad Faizal, pemegang nombor matrik D2024113401 dari program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian akan menceritakan tentang sinopsis bab 6 novel Perwira karya sastrawan negara S. Osman Kelantan bagi kursus BSS 3203 Prosa Melayu. Perwira ialah sebuah novel epik kepahlawanan Melayu yang diterbitkan pada tahun 1980 dan diangkat sebagai karya agung sastrawan negara S. Osman Kelantan. Novel ini berlatar di Kelantan pada awal abad ke-20 ketika rakyat tempatan bangkit menentang penjajahan British. Watak utamanya Awang Teleng, seorang pendekar muda yang kecil tetapi cekap bersenjata, menjadi lambang semangat juang yang tidak pernah padam. Bersama Tok Janggut dan pejuang lain, mereka menentang Inggeris dalam peristiwa bersejarah seperti pemberontakan Tok Janggut di Pasir Putih. Karya ini bukan sahaja memaparkan aksi silat dan strategi perang, malah juga menyelami konflik batin, perpaduan serta harga sebuah kebebasan. Bab 6 bermula dengan malam terang bulan. Gendang silat di Palu bertalu-talu sejak selepas solat Isyak. 4 lampu menyala di bangsal besar, ditambah 1 di tengah. Orang ramai dari seluruh perkampungan Jeram, Pelubi, Kong Datuk hingga Padang Pak Ahmad datang berpusu-pusu menyaksikan majlis berlimau gelanggang, iaitu ujian terakhir bagi pendekar muda sebelum diiktiraf layak bertarung dengan musuh. Majlis berlimau. Majlis ini dianjurkan oleh pendekar Manan, seorang guru silat terkenal dari Minangkabau. 11 orang pendekar muda akan diuji, termasuk Mat Hassan yang sudah berpengalaman, Ali dan Awang Teleng. Seawal pagi, Mat Hassan memberi amaran kepada Awang. Malam ini lain, kita bukan lawan kawan segelanggang, tapi guru-guru pendekar jemputan. Mereka akan tindas kita habis-habisan. Mat Hassan menceritakan pengalaman lalu, iaitu pernah diserang bertubi-tubi dengan keris dan rakannya Jusuh lipat rabak tangannya. Awang mula terasa barisan kengerian dalam dadanya. Namun azamnya tetap membara, iaitu mahu menjadi pendekar terhandal seperti pendekar Munas, ayah Mat Hassan. Di gelanggang, Awang melihat beberapa pendekar terkenal, iaitu Awang Tok Mekla, yang kononnya boleh meniti di atas pelepah pisang tanpa patah, manakala Sultan Kari, iaitu Seri Pendekar Raja dari Krai, yang tidak pernah dapat disentuh tubuhnya walaupun sedang tidur. Upacara pembukaan dilakukan pendekar Manan dengan kemenyan, jambi serapah dan tarian memencak. Gendang silat bertalu membangkitkan semangat dan mematikan langkah pengecut. Mat Hassan diuji oleh Awang Tok Mekla. Walaupun tertumbuk di bahagian muka dan tersungkur, Mat Hassan sempat menyahut kaki lawan dan bangkit. Tepukan gemuruh yang didengari. Pendekar lain juga lulus dan ada yang bengkak serta berdarah. Awang menjadi ujian terakhir. Dia dihadapkan dengan Sultan Kari. Pada mulanya, Sultan Kari seolah-olah mempermainkannya. Awang menyerang dengan tindakan dan tumbukan, tetapi selalu meleset. Tiba-tiba, sebuah tumbukan keras singgah di pipi kirinya. Awang tersengeng. Lalu giginya patah. Darah yang ditelannya tanpa menunjukkan kesakitan. Seluruh penonton senyap sunyi. Dengan kemarahannya membara, Awang terus menyerang. Tangannya disengkeling ke belakang, tetapi dia menyiku rusuk Sultan Kari sehingga longgar. Penonton terus bertepuk kesorakan. Sultan Kari menyerang dengan hebat, cuma merebahkannya. Awang melompat, memarang bahu lawan dengan tangannya. Kemudian kedua-duanya menghunus keris. Awang berguling-guling di tanah, menyengkeling kaki kanan Sultan Kari hingga hampir rebah. Dengan pantas seperti kucing, dia bangun dan memencak. Sultan Kari mengerling, iaitu memberi isyarat bahawa ujian sudah lulus. Kedua-duanya membuat langkah sembah di hadapan pendekar Manan. Tepukan gemuruh yang bermanjangan. Selepas majlis, Sultan Kari menemui Awang dan berkata, "Kau perlu mempertajamkan matamu. Matamu itulah yang menyebabkan kau kalah. Silatmu sangat bagus, tetapi kau perlu belajar lebih banyak lagi." Awang berterima kasih
Dia tidak memberitahu sesiapa tentang giginya yang patah. Itu pengalaman pertamanya dalam gelanggang. Malam itu berakhir dengan penuh kenangan. Malam telang bulan itu berakhir, tapi cahaya keberanian Awang Teleng terus menyala. Biarlah giginya patah, biarlah tubuhnya kecil. Yang penting hanyalah hatinya yang tidak pernah kecut. Ingatlah, perwira sejati bukan yang tidak pernah kalah, tetapi yang tidak pernah menyerah. Terima kasih kerana menonton. Hingga jumpa lagi.